Akhirnya aku dapat. Sumpah geng, aku macam nak nangis, macam excited gila lah nak buka benda ni tau. Bila barang ni sampai tadi, aku macam ya Allah, apa yang aku idam-idamkan selama ni sepanjang aku collect. Aku jadi kolektor ni kan. Ini antara barang yang aku idam-idamkan lah. Aku memang ternanti-nantilah senang kata, tapi akhirnya ada dekat depan mata aku. Jadinya dalam video ni aku nak unboxing apa yang ada dalam kotak ni. Okay. Macam tadi aku ada buat posting gambar kan, suruh korang teka kan. Jom kita tengok betul tak jawapan korang. Okay, jom. Kita tanpa membuang masa lagi, aku pun dah tak sabar sangat dah ni kan. Jom kita buka, kita tengok. Ini aku tak tahu nak cakap macam mana, babe. Aku tak tahulah nak cakap macam mana, korang tengoklah sini. Kotak yang besar. Lepas tu dekat sebelah dalam dia. Aku macam akhirnya aku dapat. Okay, alright, jom. Berat sih. Akhirnya aku dapat juga. Best geng. Dia ada bagi bag dia ada bagi bag. Tak apa. Kita letak sini dulu, kita keluarkan dulu. Berat betul, babe. Ini World Heavyweight Champion akhirnya berada di rumah Brock Toy ataupun berada di Man Cave Brock Toy. Nampak ni dia ada bagi. Ini kalau manik-manik dia tertanggal ke apa, dia ada bagi ekstra dekat sini. Dia ada bagi ekstra, so tak boleh buang benda ni. Okay. Alright, kita buka. Tak sabarnya aku. Mana tadi? Ya Allah. Okay, aku cerita sikit Ini dah lah aku ternanti-nanti. Lepas tu aku dapat hadiah. Aku tak beli, babe. Aku tak beli. Harga dia korang tahulah, belt ni kan. Harga dia memang korang tahu sendirilah, aku tak beli. Tapi seorang brother ni, nama dia Johnny Tan tau. Sahabat kolektor kita, Chinese, Malaysian. Dia ni ada kilang dekat China. Dia ada kilang dekat China yang buat belt. Lepas tu dia salah seorang cakap Funko Pop punya ni terbesar lah. Dia macam seller yang jual. Yo, aku betul-betul nama dia Brock Toy. Gila. Brock Toy nampak ni. Aku sangat-sangat excited. Aku sangat-sangat excited, geng. Ni letak tepi dulu, geng. Berat besi, babe. Ini kalau empuk korang ni confirm tidur. Akhirnya aku dapat memiliki World Heavyweight Champion ni. Memang cun cantik kan? Allah, aku macam memang best lah. Memang best ni. Nampak ni. So, kalau korang berminat dengan belt ni kan, korang nak beli yang ni harga murah. Sebab apa? Dia ada kilang dia sendiri tau. Dia bukan direct WWE, tapi dia ada kilang dia sendiri yang buat World Heavyweight Champion ataupun belt-belt yang lain. Ataupun korang boleh custom yang macam mana korang nak. Harga dia jangan terkejut lah kenapa murah. Sebab dia punya kilang sendiri dekat China tu kan. Jadinya kalau korang berminat, korang boleh cari brother Johnny Tan ni. Dia dah cakap dengan aku, saya sudah pencen lah brother. Ini saya mau kasih-kasih je lah. Saya tak mau ambil order lagi. Hari tu bulan lepas dia ada ambil pre-order. Dia kata tu pre-order last lah. Saya mau macam mau pencen lah dia kata kan. Tapi kalau korang ngecek dia baik-baik punya, cium dahi kan. InsyaAllah korang boleh dapat order lagi dengan dia. Korang pujuk dia lah. Dia nak pencen. Aku cakap awal no bang nak pencen kan. Baru kita ni dekat Malaysia, korang tahulah, nak beli belt yang original tu harga beribu-ribu. Lain lagi yang besi tu
3-4 ribu babe harga kan. Jadinya yang harga korang boleh dapat ni kan, bawah 1000 pun dah cukup bagus lah. Berapa harga dia korang tanya dia lah. Aku tak nak beritahu harga yang tepat, korang tanya dia. Memang sangat-sangat berbaloi. Korang nampak ni, ni semua besi ni. Lepas tu korang boleh letak macam aku nama Brock Toy kat situ, nampak tu Brock Toy. Nampak ni. Okay, alright, so dia ada bag juga. Kalau korang nak simpan, dia bagi bag sekali. Ni bag dia. Korang boleh simpan dalam bag dia, korang letaklah kat mana-mana. Supaya dia tak berabuk kan. Lepas tu ni leather ini bukan plastik, ini leather. Aku beritahu korang. Jadinya akhirnya aku ada World Heavyweight Champion. Terima kasih banyak brother Johnny Tan. Aku appreciate sangat. Aku memang betul excited. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Thank you very much. Bak kata Adam John. Best kan? Jadi aku. Assalamualaikum. Bye bye.